Assalamualaikum, apa khabar semua? Dalam video sebelum ni Kak Nur perkenalkan daun-daun untuk buat sayur dan ulam. Pucuk sayur kampung yang dipetik di tepi-tepi rumah, pucuk pria pantai dan juga pucuk berbuas. Benih pokok berbuas Kak Nur bawa daripada Langkawi. Nak masak lemak? Jom. Mula-mula tumbuk bawang putih dengan ikan. Ikutlah ikan tawar ko, ikan rebus ko. Janganlah tumbuk dengan tulai, ambil isi dia je. Lepas tu bubuh lada hitam. Kak Nur guna hot serbuk je lah. Dah agak-agak hancur sikit, masukkan ke dalam periuk. Dia dah ada sayur tadilah. Kebetulan ada timun. Kak Nur gigih timun, masuk sekali dalam tu. Tunggu dia gegok dah. Lepas tu masukkanlah santan. Kak Nur guna santan kotak je. Kalau ada santan hok peruh lagi molek. Lepas tu perasakanlah dengan garam, serbuk perasa. Kalau nak, Kak Nur masukkan 2 butir cili merah. Suruh naik seri sikit. Alhamdulillah dah masuk dah, siap dihidang dah. Peria pantai ni dia rasa pahit-pahit sikit. Nama lagi peria kan. Tapi bagi Kak Nur, selera Kak Nur lah sedap. Lebih-lebih lagi bila makan dengan ikan terobok masak dari Sarawak. Alhamdulillah, ingat juga natu ko tok tua dia ni. Kebetulan ada tok biasa Kak Nur nak mari. Jadi kita hidang lah ko dia nak suruh dia rasa getik. Ada ulat, ada budu, ada ikan singgah, terobok masin goreng, ayam goreng rekah-rekah, dan juga sayur lemak kampung. Alhamdulillah. Syukur di atas rezeki Allah Ta'ala ko kita.